Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghithuhu wa nastahdih wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, pengurusi dan ahli dan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, bermuzakarah, berkongsi ilmu, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat serta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi mempunyai rasa sihat dan umur pun makin pendek sebenarnya. Apabila umur kita nombornya panjang, nombornya banyak, masa nak dekat kematian tu dekat sangat. Kalau umur kita 55, lagi 10 tahun 65. Kalau umur kita 65, entah bila-bila lagi. Kalau umur kita 69, lagi setahun lagi. Kita bayangkan bila agaknya Tuhan panggil balik. Kita bayangkan dalam kubur tu, hari pertama perut kita pecah, kemaluan kita pun pecah. Malam kedua dah mula berbau, mikrofon pun takut. Kemudian warna hijau kehitaman muka kita, busuk, tak larat kita menciumnya. Itu sebabnya ditanam 6 kaki ke dalam. Kalau sekaki berbau seluruh alam. Itulah kita dalam dunia ni, hebat, pangkat besar, duit banyak, menyombong. Bila mati besok, mati betul. Bila mati besok, bau perasan, tak guna harta, tak guna pangkat, tak guna jawatan, masuk kubur sama aja. Itu sebabnya kita bersiap-siap sekarang supaya mati itu dirasakan kebahagiaan dan istirahat. Macam berani je kakak. Takut kita mati tu. Tapi kalau takut mati pun mati, itu masalahnya. Berani mati pun mati, takut mati pun mati. Tunggu mati pun mati, lari dari mati pun mati. Oleh demikian saya boleh cakap, wahai bakal-bakal jenazah sekalian, macam tak pening mendengar. Bakal kita bakal jenazah, bakal akan disemayangkan orang, bakal akan dimandikan orang, bakal akan ditanam orang, bakal orang doakan kita. Kalau makbul doanya, dapatlah tumpang sikit.
Tetapi jangan harapkan doa orang, kitalah yang siap-siap. Kita bayang-bayangkan, kalau kita mati malam ni, boleh tak agak-agak? Siapa boleh? Cuba angkat tangan. Angkat. Berani? Tak berani. Tak berani pun mati. Yang kita takut sekali ialah mati mengejut. Takut. Tahu-tahu mati je. Orang kata tak sangka gitu. Menteri ada dengar ceramah, duduk belakang sekali dia. Tak tahu duduk belakang siapa tu. Dah meninggal. Tu tak ada sakit, tak ada apa-apa berlaku, tahu-tahu mati je. Oleh itulah kita doa, Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami mengejut. Tambah sekali, Allahumma tawil a'marna. Ya Allah, panjangkan umur kami. Bila kita minta umur panjang, menunjukkan umur kita memang nak panjang lah. Minta panjang umur. Buat apa umur panjang? Supaya boleh beramal banyak sikit lagi. Sekarang ni beramal sikit. Kita muda-muda ni kira nak tidur je. Dah tua-tua, dah tak larat, tidur juga. Bila nak beramal, kalau mati muda, lagi rugi. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia apa dapat, dah mati. Pakai ni, tak payah pegang. Ayo, ni tak payah pegang. Ayo, baru canggih. Boleh. Itu sebagai permulaan. Belum start lagi ni. Pada malam ni kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Ada orang terjemah, sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Dah yakin Tuhan ada, tak payah sembahyang. Itu orang gila ni terjemah. Sebenarnya sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi oleh kematian. Kita beribadat. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Kita baca tiap-tiap kali sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah kita ada 7 ayat, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin. Tiga-tiga ini Allah Ta'ala punya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bagi 2. Kita punya separuh, Allah Ta'ala punya separuh. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, Tuhan punya. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami pertolongan, kita punya. Saya ulang lagi sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemerintah alam, Tuhan sarwa alam. Bukan seru, orang macam seru, sarwa mana sekalian. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha purah lagi maha mengasihi, Allah Ta'ala punya. Malik Yaumiddin, yang merintah hari kiamat, Allah Ta'ala punya. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, Allah Ta'ala punya. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon tolongan, kita punya. Bagi maka 3 ini kita, Allah Ta'ala punya. Yang iyyaka na'budu wa nasta'in bagi 2, separuh untuk kita,
So untuk Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang betul, kita punya sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang telah Engkau nikmatkan ke atas mereka itu. Siapa mereka itu tu? Iaitu may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Itu kena ingat tu. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau saya uraikan sedikit sebelum kita sambung, bukan yang kita ikut itu yang passion Yahudi dan passion Nasrani, tapi kita sebut dalam sembahyang saja, tak ikut. Kita masih ikut Yahudi, ikut Kristian, banyak cara hidup yang kita ikut. Itu kita bincang tahun depan. Kita balik-balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Satu, dipanggil menyembah. Lagi satu, isti'anah, mohon pertolongan. Di sini sebelum saya panjangkan, kita kena baca iyyaka, tekan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan, jangan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan salah. Kalau kita tak ada sabdu, kita tak boleh iya, tak macam itu, maknanya akan dikau wahai cahaya matahari kami sembah, dan akan dikau wahai cahaya matahari kami mohon pertolongan dari syirik. Kalau kita tahu syirik, tak tahu fasik, dua-dua kena. Maka kita baca iyyaka na'budu, tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ringan-ringan gitu. Satu bab. Yang kedua, tengok di sini. Na'budu, beribadat. Nasta'in, minta doa, minta tolong. Maknanya kita beribadat dulu baru minta, beribadat dulu baru minta. Selalu kita balik, kita minta dulu baru ibadat. Contohnya orang bernazar, dia kata doa-doalah mudah-mudahan anak saya lulus. Kalau anak saya lulus besok, saya nak potong kambing. Ibadat dulu ke tak tolong dulu? Tak tolong dulu. Maknanya kalau tak lulus, kambing pun tak potong. Nampak tak? Jangkanya lain kali anak saya nak periksa, buat kenduri. Mudah-mudahan doa-doa kita, tuan-tuan, kita doa mudah-mudahan anak saya lulus, bagi makan dulu. Tetapi kita minta dulu bawa kenduri. Nampak? Tengok tak kena kenduri, senyap, tak kena pun, seorang pun tak lulus. Jangkanya kenduri dulu. Dan orang kampung kalau anak nak periksa SPM sekarang ni, periksa SPM ni 20 orang kenduri. Pasal 20 orang anak nak periksa. Baru betul. Ni terbalik. Doa-doa lah biar anak saya lulus. Tengok tak lulus, seorang pun tak kenduri. Pasal tak lulus, bermakna kita ni kedekut dengan Allah Ta'ala. Macam orang India juga. Orang India naik pokok kelapa, goyang tu, dah dia takut. Dia pun bernazar, Sami tak ada jatuh kalau potong juga, kambing juga potong. Dia turun duduk separuh, separuh Sami tak ada jatuh kalau ayam juga potong. Dah tak ayam, tadi kambing. Tak lama turun lagi, Sami tak jatuh kalau
Perut kuning juga kat situ. Tak lama turun lagi, dia pun pejam mata, terjun. Sami, saya jatuh, tak kasi apa-apa. Orang Melayu begitu. Orang Melayu begitulah. Kalau tak lulus, kenduri tak nak. Kalau lulus, kenduri tak. Itu sebabnya kita kena ubah cara hidup kita. Minta itu, kemudian ibadat dulu. Kita hari-hari membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu bab. Kemudian di sini kita lihat mengapa akan dikau kami sembah. Mengapa tak sebut kami sembah akan dikau? Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami mohon pertolongan. Biasa kita kata saya makan roti, bukan? Kita tak kata rotilah yang saya makan. Nah, di sini rotilah yang saya makan. Pasal apa? Dia panggil litaksis, khusus. Akan dikau kami sembah, yang lain tak sembah dah. Akan dikau kami tolongan, yang lain kami tak tolong, tak minta. Mengapa khusus? Kalau kita kata kami sembah akan dikau, bermakna yang lain pun kami sembah juga. Engkau pun kami sembah, yang lain pun sembah. Jadi kita akan dikau. Gitu. Macam seorang suami cakap isterinya, abang sayang saya tak? Awaklah yang saya sayang. Lain. Kalau kata saya sayang awak, yang lain pun sayang juga. Itu bahaya tu. Kalau dia kata saya sayang awak, yalah awak saya sayang, yang lain pun saya sayang. Tapi dia kata awaklah yang saya sayang. Itu betul itu. Balikkan perempuan tanya suami, bang saya sayang apa? Sayang saya tak? Saya sayang awak. Bahaya. Gitu. Kalau dia you love me, you only I love. Itu cakap mati sikit lah. Habis hebat tu. Kemudian ibadat ini terbagi berdua. Ibadat khususiyah, ibadat umumiyah. Ibadat yang khusus, ibadat yang umum. Ibadat yang khusus dah tentulah sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, itu umum. Yang itu khusus ya. Yang umumnya sedekah, tolong orang, buang sampah di jalan, itu umumnya. Tetapi yang paling penting dalam banyak-banyak ibadat yang kita buat itu ialah solat. Inna awwala ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in qubilat sa'irul amali wa in ruddat sa'irul amali. Perkara yang pertama yang mula-mula dihisab hari kiamat ialah solat. Kalau solat itu diterima, yang lain pun diterima. Kalau solat itu ditolak, yang lain pun ditolak. Jadi yang paling penting sekarang ini, kita mesti pastikan solat kita itu Tuhan terima dan ikut undang-undang. Ibadat itu mesti ada dua. Yang kedua al-hubbu wa ta'ah, cinta dan taat. Cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah akan aku. Ikut apa yang Nabi buat. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan kasih kepadamu. Wa ghfir lakum dzunubakum, Allah ampun lagi dosa. Bagaimana kita nak tahu tahap
kita cintakan Allah Ta'ala, atau bagaimana kita tahu tahap mana Allah sayangkan kepada kita. Bagaimana kita nak tahu berapa derajah, berapa tahapkah Tuhan kasihkan kepada kita. Kita tengok kita banyak mana kasihnya kita kepada Allah. Kalau sambil lewa je, Tuhan pun sambil lewa juga kita. Jadi kita kena kasihkan Allah. Al-hubbu kasih, tetapi taat itu penting. Taat dua je, melaksanakan yang Allah perintah, meninggalkan yang Allah larang. Tetapi melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dua je, tak banyak. Wajib dan sunat. Wajib itu memang mesti dibuat, tetapi kerana cinta kita kepada Allah, sunat jangan tinggal. Pasal sunat ini diterjemahkan orang, dibuat dapat pahala. Kalau tinggal tak ada apa-apa. Nah, itu yang tak buat tu, tak buat sunat, tak buat sunat, tak apa-apa untuk. Yang betapakah ruginya kalau tak buat sunat. Contoh, kita ambil uduk 3 kali. Jangan buat sekali. Basuh telinga. Pasal pahala yang buat sunat itu terlalu banyak. Semayang sunat jangan tinggal. Kita biasa lepas maghrib duduk luar merokok. Itu kan rugi. Tengok orang semayang, tengok, tak terasa rugi. Besok di padang mahsyar menggigit jari kita, kedengar. Di padang mahsyar tu menggigit jari. Pasal banyak orang mendapat ganjaran yang terlalu banyak akibat solat sunat. Kita semayang fardu je, tengok dua kat luar, tak ada rasa rugi, tak rasa menyesal. Akan datang lepas maghrib, jangan tinggal semayang sunat. Pasal muakkad. Semayang sunat sebelum subuh muakkad, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Tuhan bagi pahala terlalu banyak. Yang sunat-sunat jangan anggap sunat, agar menyesal besok dia padang mahsyar, kerana ramai orang yang tidak buat yang sunat. Itu kecil-kecil aja. Contoh kita tu, sebabnya Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada suatu ibadat. Jangan remehkan ibadat walau kecil sekalipun. Boleh jadi itu yang Allah redha kepada itu. Jangan sunat cik. Itu sebabnya Imam Ghazali rahimahullah dah meninggal dunia. Orang bermimpi bertemu dengan dia. Ditanya, bagaimana balasan Allah Ta'ala kepada wahai Imam Ghazali? Dia tanya, memang balasan tak dapat dikira. Apa sebab-sebabnya? Adakah buku yang kau tulis, ilmu yang kau ada? Tak, dia kata. Satu hari aku sedang menulis, tiba-tiba lalat hinggap dekat pen aku. Lalat minum pada buat aku biarkan. Itu je. Kecil kan tu. Atahsabuna hayyinan wallahu innahu apa? Kamu sangka benda itu remeh, tapi di sisi Allah Ta'ala itu yang besar. Wa huwa indallahi azim. Besar itu. Jangan remehkan. Yang pertama, orang datang ke surau, datang masjid, tong lalu. Duit tak ada. Ada duit 50 ringgit seprosit. Buat duit. Nak buah 50 ringgit, demam seminggu. Buah seprosit, tak apa. Mudah-mudahan yang seprosit itu Allah redha kepada kita. Itu pesan Tuhan, hari Jumaat
datang ke surau, datang ke masjid, bawalah duit. Lalu tung mengantuk pula. Tung lalu lepas, hilang mengantuk dia. Dia tak ingat, rugi pahala. Pahala. Jangan anggap lah tak bagi tak apa. Tak. Besok di akhirat dikira. Hati yang pertama. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Boleh jadi itulah yang Allah murka kepada kita. Jangan buat maksiat kecil aja. Balik rumah tendang kucing cukup. Tendang kucing, tak ada kerja. Dosa tu kucing jangan tendang. Yang kedua saya pesankan tuan, anak-anak kita jangan dipukul. Dosa. Anak umur 10 tahun ke bawah jangan dipukul. Kena ingat, dicubit, dihantuk balik ke dinding, kan haram. Kan budak-budak tu boleh pukul umur 10 tahun saja ke atas, tetapi pukul tapak kaki saja itu boleh. Jangan dipukul badannya, rosak anggota. Jangan dipukul kepalanya, rosak kepalanya. Anak-anak itu bukan binatang, manusia. Dia pun ada fikiran. Kita kata puas hati saya, pukul. Kita rasa kita puas, dia tak puas. Kita yang hati puas. Budak tak puas hati, dendam. Aku sokong puk bapak aku lah. Kita rasa banyak orang pukul anak, bukan main teruk dengan rotan. Mana boleh, kan haram hukum. Di sembahyang kuat, pukul anak pun kuat. Pukul isteri lagi tak boleh. Pukul isteri lagi tak boleh. Bukan isteri tu hamba, marah pun tak boleh. Marah lebih kurang aja. Pukul tak boleh. Pukul pun dengan tuala mandi je boleh. Itu pun peringkat yang pertama. Kalau isteri tu degil, tinggalkan tempat tidur itu aja. Tidur bersama. Tidur bawah katil pun boleh. Tidur bilik air pun tak apa. Tidur bawah katil, babek buntuk katil baru tahu. Lepas tu mula-mula nasihat. Yang kedua, tinggalkan tempat tidur. Tetapi haram hukum tidur kat luar. Tidur surau pula tak boleh. Yang ketiga, bawa rotan. Rotan dengan tuala mandi saja, dan tidak merosakkan anggotanya. Kena ingat. Tapi orang perempuan kita pukul dengan tuala mandi, alah tak sakit pun. Action pula. Itu masalah. Habis buat tu. Kita balik. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sembunyikan doa bila makbul, supaya kita berdoa pada bila-bila masa. Luqman berkata, wahai anakku, lazimkan macam Allah maghfili. Mudah-mudahan serentak waktu kau berdoa itu waktu mustajab. Duduk rumah, Allah maghfili, Allah maghfili, ya Allah ampunkan dosaku, serentak waktu mustajab, makbul doa. Yang ketiga, Allah Ta'ala sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya. Tak tahu siapa yang wali. Tuhan sembunyikan wali. Wali ni kadang-kadang dia orang yang berilmu, beramal. Dua cukup dah. Bukan mengaji, belajar, mengajar dan beramal. Itu je. Tapi tak ada kelebihan. Tapi dia wali Allah Ta'ala. Wali ni banyak peringkat. Wali naqib, wali autad, wali abdal, wali ghawth, wali qutub, wali abdal, dan wali sultan awliya. Wali abdal ni ada 40 tiap-tiap waktu. 18 di Iraq, 22 di Syam. Wali abdal. Dan 2 negara yang ada. Mati seorang, Allah Ta'ala ganti seorang. Itu wali abdal. Malaysia wali abdal tak ada. Wali bedal ramai.
Itu dia. Habis bab tu. Kemudian kita balik-balik. Maka ibadat ini mesti ada dua, al-hubbu wa ta'ah, cinta dan taat. Kita lepas solat, kita mesti menung sekejap, memikirkan solat aku Tuhan terima ke tidak. Itu yang bimbang. Kita bimbang-bimbang solat kita itu Tuhan tolak. Itu bimbang. Jadi untuk meyakinkan solat kita itu Allah Ta'ala terima, kita mesti ulang balik mempelajari cara-cara solat. Kita tak tahu Fatihah kita betul tak betul, kita punya tamaknah betul tak betul, kita punya khusyuk ingat tak ingat. Pasal khusyuk itu merupakan suatu perkara yang amat payah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang-orang yang beriman yang mana solatnya khusyuk. Khusyuk mana? Hadir hati. Kita tahu yang kita sedang solat. Sekurang-kurangnya kita tahu yang kita sedang sembahyang. Jangan sedang hati. Kita mesti hati, aku khusyuk tak khusyuk ni pasal apa kita sembahyang. Tahu-tahu Assalamualaikum dah habis sembahyang. Tak perasan kita sedang sembahyang. Itu khusyuk tu payah. Tapi sekurang-kurang kita ingat bila sembahyang Allahu Akbar, rayau hati tu. Ingat aku sedang sembahyang ni. Ingat sembahyang. Rayau lagi dia. Syaitan pintas. Kita sedang khusyuk tu, syaitan pintas. Ingat dia. Kan kering belum beli lagi. Pintas. Itu takut tu. Jadi kita sentiasa ingat. Sebabnya nak solat itu mesti yang pertama sekali tutup radio dan TV. Itu senang. Kalau sebenarnya di rumah lah maksudnya. Supaya kita tak tahu apa cerita. Ini tahu. Selangor kalah 2-0. Kalah pula. Lepas solat Selangor menang, aku tengah semayang aku dengar tadi. Dia kepada itu sebabnya pahala dikira setakat manakah kekhusyukan kita dalam solat. Kira 10%, 10%, 20%, kita takut. Itu sebabnya lepas solat kita mesti ada bainal khauf war raja. Takut dan harap. Takut kalau solat itu tak tolak, tapi harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita doa langsung, Rabbana taqabbal minna salatana tamah. Ya Allah, terimalah solat kami, terimalah solat kami. Takut-takut di padang mahsyar besok ada solat kita tapi pahala tak ada. Macam mana? Itu nak pesankan. Jadi pesan tuan, kita bila tuan guru datang mengajar, kita datang dengar betul-betul apa tuan guru cakap. Minta tuan guru tu huraikan bacaan-bacaan dalam solat. Pasal jarang sangat orang mengadakan tafsiran bacaan dalam solat, jarang. Jadi kita sembahyang, kita pun tak tahu mengapa kita kena sembahyang. Itu kena mengaji tu. Bila mengaji, kena bawa kitab lah. Tuan guru bawa kitab, kita pun bawa kitab. Mengaji. Terbalik kadang-kadang. Waktu saya mengaji dulu, anak murid bawa kitab, tuan guru tak bawa kitab.
pasal tuan guru alim. Sekarang terbalik, tuan guru bawa kitab, nak murid tak bawa kitab, alimnya nak murid. Kalau tuan guru bawa kitab tua-tua tu, jangan baca seorang-seorang, mabuk gitu. Jangan baca seorang-seorang, baca kitab. Diharam, disunatkan birabbikum. Apa birabbikum tuan? Birabbikum ni Malaysia tak ada, Mekah je ada. Rupanya berbekam. Tengok lagi tuan-tuan guru panjang-panjang zakarnya. Rupanya zikir. Baca. Tak pening tuan guru. Pasal baca seorang-seorang. Jadi ada tuan guru datang mengajar, bawa kitab sama-sama. Habis bab tu. Jadi kita beribadat. Tuan terima ibadat kita dua sebab. Yang pertama ikut peraturan, yang kedua ikhlas. Allah Ta'ala terima ibadat kita disebabkan dua perkara. Yang pertama betul ikut peraturan, yang kedua ikhlas. Itu kena betul. Itu sebabnya saya pesan tuan-tuan, kadang-kadang walaupun sunat tapi ikut peraturan lah. Sebabnya bila kita biasanya orang semayang yang tak apa nak terima, tak betul ni, apabila bangun rukuk, saya contoh begini ya, Alhamdulillah, benda ni saya dah tengok Alhamdulillah, mengaji kat mana dia? Sini kan, semua takbir pun sini, bangun pun begini, semua sama. Tapi yang heran tu, angkat dulu sikit, InsyaAllah, Alhamdulillah, dia tu. Itu antara lain. Banyak lagi lah. Kadang-kadang takbir itu berpuluh-puluh kali. Allah, 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 Allah. Apa benda tu? Itu satu cerita tu. Satu imam ni was-was. Allah, Allah. Kata makmum, teruk sang imam, biasa jadi imam pula. Makmum jadi imam. Allahu Akbar. Tengok makmum kali je kata. Itu cerita betul tak betul tak tahu. Begitulah. Itu sembahyang kena betul. Baca Fatihah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Tak ada rapat. Kau ingat tu. Sembahyang mesti betul. Mesti ikut kaifiat yang betul-betul, baru Tuhan terima. Yang kedua ikhlas. Ikhlas ni sebenarnya susah juga. Kita ikhlas, sembahyang betul ikhlas. Tapi bila kadang-kadang bila kita sembahyang seorang-seorang, slow je baca, tiba dia datang makmum, mula start dah. Dia sembahyang lama pula, dah mula berubah hati. Tengok-tengok satu bahasa jadi ikut imam makmum dia, lagi hebat. Itu tak perasan. Ataupun kita sembahyang duha di rumah, orang telefon nak kita, telefon nak rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah mana? Ayah sembahyang duha. Suka ke hati kita? Orang tahu sembahyang duha. Besok pula dia sembahyang asar pukul 7:05. Orang pun telefon,
Assalamualaikum. Dalam ayam mana? Ayam semayang asar. Celaka betul. Marah dia pasal apa? Dia malu dia semayang asar lembat. Itu beriak, bab riak betul. Tu kena ingat tu. Jaga betul lah. Kalau kita semayang sunat, orang tahu itu sunat, kita suka, itu ada tanda riak, tanda-tanda. Ataupun kita semayang tahajud malam. Semayang tahajud malam. Orang tanya, "Man tadi hujan tak?" Elok saya semayang, habis semayang tahajud, hujan. Pasal apa nak? Saya tanya tentang tahajud, dia main hujan. Saya tanya hujan bukan tahajud. Mana? Elok habis semayang tahajud, hujan. Nak cerita juga dia semayang tahajud tu. Ada satu orang dulu, itulah dia semayang baca Quran di atas, baca Quran di atas rumah dia. Kata orang, dia bawa Quran tu bawah, nak tunjuk dia baca Quran. Teringat. Itu riak. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nurakawil bagi orang yang lalai dalam sembahyang dan yang riak. Riak itu menunjuk. Jangan Tuhan tolaklah pahala kita. Bisa Tuhan kata kau minta lah pada orang yang kau keranakan itu, minta pahala pada orang tu. Pasal kita nunjuk-nunjuk pada orang tu. Itu sebabnya. Dua sebab. Yang pertama, apa tadi? Betul. Yang kedua, ikhlas. Solat kena betul-betul ikhlas. InsyaAllah Tuhan terima. Sebabnya kita ni, kalau boleh sembahyang sunat, nunjukkan solat fardu kita, Tuhan terima dah. Kalau boleh sembahyang sunat. Pasal orang yang mendapat hidayah, Allah Ta'ala tambah lagi hidayah. Sama juga orang yang puasa 6. Orang puasa 6 itu, dia boleh puasa 6, menunjukkan puasa Ramadan Tuhan dah terima dah. Pasal orang yang mendapat hidayah, Tuhan tambah hidayah lagi. Jadi saya pesankan tuan-tuan, ikhlas kena jaga. Pasal Nabi dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, al-ikhlasu sirun min asrari wada'tu qalba man ahbabtu li. Sesungguhnya ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku letakkan pada hamba tu yang aku kasihi. Maknanya orang yang Allah Ta'ala kasih saja yang boleh ikhlas. Itu sebabnya kita kena cintakan Allah supaya Allah cintakan kepada kita. Bila Allah cintakan kepada kita, dia kata, fa idza ahbabtuhu, bila aku cintakan kepadanya, apa yang dia minta aku beri, apa yang dia kata akulah yang mengatakan. Begitu. Itu kita kena buat. Habis. Yang kedua, dah ke 10 dah. Boleh tunggu je? Boleh? Tunggu-tunggu lah, saya nak balik lah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon pertolongan, minta doa. Maksudnya kita tak minta kepada yang lain, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu, dia kata ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Confirm bila kita minta, Allah Ta'ala makbulkan. Itu pegang konsep tu. Dan dia ad-doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadat.
Mana ibadat tu, doa itu ibadat. Jadi kalau kita minta doa, pasti akan dapat. Tak hari ni, besok dan besok lusa. Kalau dunia tak dapat, akhirat dapat. Pasal doa itu ibadat. Kita kalau tak dapat dalam dunia ni, jangan risau. Allah Ta'ala kumpulkan semua ibadat itu, ibadat doa itu di akhirat esok menjadi doa, dan jadi ibadat. Jangan lepaskan peluang berdoa. Tiap kali lepas solat kita berdoa, supaya kalau tak dapat dunia ni, tak apa, akhirat dapat. Dan kalau tak dapat, mungkin Allah Ta'ala nak beri yang lebih elok daripada yang kita minta, atau Allah Ta'ala nak tangguhkan doa itu di akhirat besok. Apa nak takutkan? Doa je lah. Kemudian kita lihat pula, doa ini jangan kita kata 10 kali doa tak dapat malas doa. Itu yang kita rasa. Pasal Nabi Allah Musa AS berdoa 40 tahun baru lingkup Firaun. Nabi pun doa. Satu hari Nabi Allah Ibrahim bertemu seorang pemuda. Doalah, kata Nabi Ibrahim, supaya aku aminkan. Tak payahlah, dia kata, aku doa lama dah, tak dapat. Tidak, Nabi Ibrahim kata, kalau Allah Ta'ala sayangkan kepadamu, ditangguhkannya permohonan kamu itu. Kalau Tuhan tak sayang, Tuhan bagi sekarang juga. Itu cuma istidraj pula. Mana kita minta tak dapat, Allah Ta'ala suka mendengar rintihan kita itu. Kalau Tuhan tak suka, dia bagi terus. Jadi kalau kita minta tak dapat, menunjukkan Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Berdoa je lah. Itu sebabnya kita berdoa, satu perkara yang saya pesankan tuan-tuan, berdoa satu je. Ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Senang satu je minta. Bila-bila kita minta, dapat. Tak dapat. Kita minta kunci dia. Macam isteri kita lah minta duit. Bang, duit RM10, besok RM5, RM6. Menyebut, bang, bagi kunci dalam lemari tu. Senang. Itu. Nampak? Itu. Kita lihatlah syarat doa tu. Yang pertama, kita kena ingat, makanan kita kena kira. Jangan makan yang haram dan yang syubhat. Tuhan tolak doa kita. Sekarang ni kan kita kena berhati-hati. Macam-macam benda yang masih ada khinzir itu, babi itu. Nak sebut babi pun buruk ni. Sebut albab. Senang. Jadi orang-orang kafir ni memang sentiasa cari jalan untuk merosakkan orang-orang Islam. Tu banyak benda-benda yang dibohongi babi tu. So tuan-tuan berhati-hati kalau makan mi Cina tu, mi basah Cina tu, dia bawa minyak albab sikit dia bawa, untuk jangan cepat basi. Kita tak tahu. Yang kan jangan beli, senang kita. Tahu ke, mi ke, kuetiau ke, yong tong fu ke, benda ke, kena tengok pusat apa nama tu, apa benda macam yang je. Sekarang ni coklat Cadbury pula. Tu dah pikul masuk dalam perut kita. Sedap je, masihnya rasanya. Ada ulama mengatakan boleh makan. Bagi dia makan. Bagi dia makan. Gitu. Pasal coklat kan banyak, tak Cadbury aja ada. Kalau haram lah.
Macam satu kisah dulu ni, orang tanya Tuan Guru, Tuan, apa hukum ikan ni Tuan? Haram. Dia kata, taklah Tuan, kalau halal tadi saya bagi Tuan sikit. Oh, cari kitab lain. Oh, cepat hukum dia. Itu kau kitab lain pula. Gitu. Gitu. Jadi susahlah kita. Haram ke Tuan? Halal ke Tuan? Halam lah senang. Begitu. Jangan jaga. Itu makan, jaga. Makan kena jaga. Supaya doa Tuhan terima, sembahyang pun khusyuk. Itu makan. Yang syubhat pun jangan makan. Saya tak kata haram. Syubhat. Tak tahu kesemuanya hukumnya. Yang kedua, berdoa itu menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca alhamdulillah. Yang keempat, membaca selawat. Yang kelima, berwuduk. Yang keenam, untuk aurat. Jangan sembahyang dengan doa besar pendek. Buruk menarupa. Itu antara lain. Yang ketujuh, jangan tergesa-gesa. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak besok juga, lusa tak payahlah. Oh, sedap sangat ni. Jangan menunjuk ke langit dengan tangan dan angkat tangan begini. Itu doa. Nabi berdoa sehingga nampak putih ketiaknya. Nabi berdoa sehingga nampak putih ketiaknya. Kalau kita hitam ketiak. Jangan putih ke ketiak aku hitam. Itu Nabi putih. Dan begini makruh doa ini. Ada kawan saya dulu, dia minta sesuatu daripada pihak tertentu, dia minta begini tinggi, tapi makbul pula doa dia. Tapi hukumnya makruh hukumnya angkat tangan ke atas, tinggi atas kepala. Makruh. Ya. Kemudian khusyuk dan tawaduk, yang ke-8 tadi. Khusyuk, minta itu dengan hati sekali, jangan mulut je. Itu sebab saya kata tuan, doa yang kita doa itu mesti tahu maknanya. Jangan kita minta, kita pun tak tahu apa yang kita minta. Saya doa lama dah, apa yang awak minta saya pun tak tahu. Itu masalah. Doa yang tuan baca hari-hari itu, tanya ustaz-ustaz kita ni, apa makna doa yang saya baca tu. Macam hari Ramadan orang baca Allahu ja'alna bil imani kamilin. Bagus doa tu. Wali faraidika muaddin, wali salati hafizni, wali zakati fa'in, ma innaka talibin. Ujungnya bihurin ainin wa bihurin ainin muzawwijin. Ya Allah, kawinkan aku anak bidadari. Sedap dia minta. Perempuan tak tahu makna. Amin. Jadi pesanan tuan-tuan, perempuan belajar bahasa Arab sikit-sikit supaya faham doa yang kita baca. Kadang-kadang suami minta, Allahumma zawji zawjatan tsaniyah. Ya Allah, kawinkan aku isteri yang kedua. Isteri pun amin. Tiba-tiba suami pun kahwin lagi satu. Ngapa abang kahwin? Kan awak mengaminkan dulu. Jangan berani amin-amin je. Doa dengan tu mesti khusyuk dan tawaduk waktu berdoa. Bukan semayang je kena khusyuk, doa pun kena khusyuk. Tapi kadang-kadang doa pun tak bersungguh. Doa letak tangan atas lutut, doa makbul macam mana? Kadang-kadang tak nak kat mulut, tak ada harapan. Doa bersungguh dengan hati khusyuk dan tawaduk betul-betul. Khusyuk betul dengan hati sekali baru Tuhan terima. Kalau misalkan tuan doa tuan ni, itu doa.
Doa ke pun minta duit pada orang pun gini. Boleh minta duit orang. Boleh pusing. Memang boleh. Begitulah tuan-tuan. Dan banyak lagi lah tak habis cerita ni. Oleh kerana malam dah lewat dah. Jadi kita sambung tahun depan. InsyaAllah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mungkin 1 jam 2 jam boleh selesai. Tapi insyaAllah kita sambung kemudian. Tuan-tuan pun ada yang belum makan. Kami dah makan. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan sebelum saya mengundur diri, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryanto yang menjemput saya pada mereka. Orang kata Ustaz Haryanto ni adik saya. Saya kata bukan adik-beradik, kawan, kroni saya. Jadi minta elan sikit. Jadi tuan-tuan, sekian saja untuk malam ni. Aku qouli hadza, subhanallah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.